Quran ni patut makin lama dia makin ingat. Dia takkan ada alasan-alasan lain. Oh dulu saya muda saya ingat. Waktu tu fresh. Sekarang saya dah ni. Tak. Kita tengok tokoh-tokoh besar kita. Syekhul Qurra yang dah sampai umur 80-90 tahun. Syekh Quran Merajih kan. Syekh Ahmad Isa Al-Masarawi daripada Mesir. Tanyalah mana-mana Syekh Qurra ni, Syekh Ahmad Suwaid ke Syekh mana ke, dia dengan kita, dia ingat Quran lagi. Sebab mana nak sama orang yang mengulang Quran 10 tahun dengan orang yang dah mengulang Quran 50 tahun. So logiknya siapa lagi ingat? Dia lagi ingat lah. Dan itu yang sepatutnya. Tapi kalau kata dulu 2 tahun lepas, waktu tu saya baru syahadah, so saya fresh. Sekarang saya dah tak fresh. Dia ingat Quran ni apa? Jadi Quran ni takkan ada satu cara pun untuk kekal ingat Quran melainkan kekal mengulang. Awak buatlah apa pun. Awak ambillah syahadah, boleh baca 1 hari, pagi sampai malam, tak ada salah. Tu tak jamin awak boleh ingat lagi 10 tahun akan datang, tak. Awak menanglah musabaqah hafazan antarabangsa, dapat johan antarabangsa pun tak jamin lagi 10 tahun awak boleh ingat Quran. Awak buat apa? Ambil ujian isbat, dapat markah 100%, 60 soalan tak ada salah. Itu belum menjamin lagi awak boleh ingat Quran akan datang 20 tahun, 30 tahun lagi. Apa yang boleh jamin awak akan ingat Quran lagi 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi? Tak ada jaminan melainkan kalau awak kekal mengulang. Kalau awak kekal mengulang daripada hari ini sampai 10 tahun lagi, awak akan ingat 10 tahun lagi. Kalau sampai 20 tahun lagi, awak akan ingat sampai 20 tahun lagi.